sekadar suka-suka. No. Kena faham. Selain daripada dia membekalkan nasi ayam kepada non, dia ni ada peranan yang penting. Sebab itulah kenapa saya cakap. Dia kaya meniaga apa? Dia tak jawab sampai sekarang pun. Kena faham ni. Jangan ingat, ini bukan sekadar hiburan semata-mata. Ini kita nak bongkar rangkaian dia. Dia ada 11 orang. Dia ada 11 orang player bola sepak ni. Kumpulan ni ada 11 orang. Kan? Tak masuk 2 lagi. Kalau masuk 2 lagi, dia ada 13. Dia ada 13 orang semua sekali. Menarik kan? Tapi saya tak buka semualah malam ni. Relax. Kita enjoy the show. Malam ni tak bawa popcorn. Mami Ona lupa nak beli popcorn. Popcorn dah habis. But enjoy the show. Jangan percaya, fikir. Sam Ketok dah kena dah. Seorang dah kena red card. Samsul Iskandar dah kena kad merah dah. Daripada 11 orang, 11 player ni, main bola sepak ni, 11 orang dah kena red card. Kita tengok siapa pula nak kena red card ni. Cuma itulah cerita dia. Dia orang gelecek sana, gelecek sini. Nak skor gol. Yang gol dah cabut. Sekejap saya nak rekod. Lupa nak rekod. Kan marah pula kan tak rekod pula. Rekod. Aku lupa nak rekod. Okay. So, permulaan malam ni, kita nak buka pasal Salim Kunyit. Okay. Dia koyak dengan saya. Dia koyak. Macam saya bagi tahulah, korang pun semua saksi. Saya tak kacau dia pun. Memanglah ada dalam senarai. It's about timing je. Ini semua peraturan yang Allah tetapkan. Kita merancang tapi Allah yang tetapkan. Marking dah lama dah. Tunggu timing je. Sekali dia pun balon se. Bila dia balon cantik lah. Mana reason tu ada lah. And then seperti mana yang korang tengok lah. Wallahi lah, tak nak sebut se lah. Wallahi lah, 3 kali. Semalam dia koyak. Banyak video dia guys. Terlalu banyak video dia. Berdegit-degit. Satu tadi saya dah keluar kat buku-buku. Yang saya nak ulas video ni lah. Saya nak bagi korang dengar. And then saya akan pause, saya akan ulas. Bagi korang faham lah apa yang sedang berlaku ni. Macam mana tu boleh pengaruh? Sebenarnya kalau tengok muka dia lagi best. Tapi takut tengok muka kena ban kan. Try lah Nak dengar suara ke tengok muka? Tengok dengar suara lah kan. Takut kena ban pula. Bagi dengar suara lah Engkaulah punca menjatuhkan Tun bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nurhaiza anggap dia seperti Tok, ya, dan juga Kak Wan sewaktu angkat sumpah sewaktu Sultan Muhammad kelima yang telah memberi pengampunan. Saya ada dalam istana sewaktu itu. Tapi kau dengar. Salim Kongkang, Salim Abdul Rahman, Salim Kongkang. Kau dengar balik. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurhaiza anggap dia seperti Tok, ya, dan juga Kak Wan sewaktu angkat sumpah sewaktu Sultan Muhammad kelima yang telah memberi pengampunan. Saya ada dalam istana sewaktu itu. Salim Kongkang, dia mengaku dia ada dalam istana waktu angkat sumpah. Salim Kongkang. Inilah ni idola Harun ni. Sekarang dah jadi bos Harun lah. Bos Harun, bos Tiom Spender, bos Wan Hadi semua ni. Ni bos dia orang sekarang ni. Ada dalam istana negara waktu angkat sumpah. Selak fai, kacip. Tak apa. Banyak ni, panjang. Sabar. Salim. Tag Salim. Tapi kamu cuba mengkucak-kacirkan rakyat. Kamu mempecah belahkan antara Tun dan
Anwar Ibrahim, Tun, saya menyembah 10 jari Tun. Jangan percaya pada orang jahat ni Tun. Dialah mempecah belah Islam. Dialah cuba merasukkan Tun. Dialah cuba membuat macam-macam kepada Tun. Tun percaya kepada Allah. Allah yang bersama Tun. Bukan bersama dengan syaitan seperti Papa Bomo Israel laknatullah yang cuba pecah belah. Dia ini manusia yang lain coraknya di dalam negara Malaysia ni. Dia nak tunjuk dia kuasa, dia gila. Dia kena tangkap. Oh, jamin. Sebabnya kerajaan ini bukan zalim. Kalau kerajaan ini zalim seperti Tun dulu, kau dah kena tangkap lama, dah terkurung. Anwar Ibrahim, wujudkan ISA, bentang di dalam parlimen, masuk usul di dalam parlimen, mempersembahkan kepada raja untuk mengajar seorang manusia yang zalim ini. Tapi bila saya katakan Guys, koyak maksimum guys. Demi seseorang ni, yang diorang semua tak boleh lawan. Daripada Anwar Ibrahim, pejabat Perdana Menteri, Salim Kunyit, Walanon, termasuklah Saitro, Seplos, semua tak boleh lawan dengan Syed Azri ni. Sampai terpaksa minta buat ISA balik. Semata-mata nak sumbat muka ni. Sampai minta ISA ni. Alah. Salim Kongkang. Sampai minta ISA ni. ISA ni, ya zaman dulu ada ISA. Mengikut perlembagaan. Siapa yang suruh batalkan ISA ni? Siapa guys? Anwar Ibrahim lah. Inilah kata, this is Tun Mahathir. Ni Tun, kau orang yang minta batalkan. Lepas tu dah batalkan, kau nak minta buat balik ISA. Alah. Kan buat balik ISA kan? Kena kat korang balik. Macam tu lah kena lipat dengan Tun Mahathir. Dengar lagi. ISA Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kat saya apa? Salim, biarlah dia ada anak istimewa. Dia ada anak. Saya dah tahu penghinayaan saya kena. Bagaimana anak saya kecil sampai besar. Kalau saya buat kat dia, kalau tak payahlah Salim, biar dia sendiri. Allah ada, kita sedar. Ya Allah, Masya Allah. Saya tepuk dada saya tanya. Begini hati Datuk Seri hari-hari dihina. Guys, kau dengar? Ya saya kena, bagaimana anak saya kecil sampai besar. Seorang manusia yang zalim ni. Tapi bila saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kat saya apa? Dia bagi tahu dekat Anwar Ibrahim. Dia mengaku pasal Syed Azri ni, dia mengadu dekat Anwar Ibrahim. Wow. So persoalan yang kita tanya ni, yang kau boleh baik dengan PMX ni macam mana? Apa punca kau baik dengan PMX? Guys, boleh tanya direct dengan Anwar Ibrahim ni macam mana Syed Azri ni. Ni. Dia mengaku. Tu kita tanya, dia baik dengan PMX. Ni kawan PMX ni, kawan Anwar Ibrahim. Level kawan Anwar ni macam ni lah. Salim Kongkang. Ni, kawan Anwar Ibrahim. Boleh hulu kilir masuk pejabat Perdana Menteri macam tu je. Kawan baik Anwar Ibrahim ni. Baik atas sebab apa? Baik sebab apa guys? Sama-sama apa? B? Mungkin sama-sama B. Main golf sama-sama ke? Mungkin main golf. Kawan baik macam mana? Gad. Dengar. Tapi dia kata Anwar baik lah. Anwar cakap jangan. Salim, biarlah dia ada anak istimewa. Dia ada anak. Saya dah tahu penghinayaan saya kena. Bagaimana anak saya kecil sampai besar. Kalau saya buat kat dia, kalau tak payahlah Salim, biar dia sendiri. Allah ada, kita sedar. Ya Allah, Masya Allah. Saya tepuk dada saya tanya. Begini hati Datuk Seri hari-hari dihina, dicaci, dimaki keluarga Datuk Seri. Tapi dia beri kemanusiaan sampai dia kata dia ada anak istimewa, anak cacat. Dan ada juga anak-anak yang sihat walafiat. Nak betul kan? Ya, anak saya yang bongsu ni, dia autism. So kanak-kanak autism ni, dia bukan cacat. Jangan salah tu. Kanak-kanak autism ni, dia istimewa. Dia special. Dia gifted. So kalau kata anak autism ni, dia tak panggil budak cacat, tak ada.
Kalau cacat tu macam kau, Salim. Kalau cacat tu macam kau, macam Anwar, tu cacat. Cacat otak. Tapi kalau budak-budak autism ni, dia anak yang special. Dia ada sixth sense. Dia ada deria yang keenam. Siapa yang ada anak autism, dia tahulah. Mereka budak-budak yang anak autism ni, dia ada special dia. Hanya dia lain-lain. Dia tak semua sama. Anak ni, dia ada special dia. Anak ni ada special dia. So, bukan budak cacat lah, Salim. Kalau nak betulkan balik tu. Tapi kalau kau macam kau, Salim, kau cacat otak, Salim. Saling kongkang. Isteri dia pun dia tahu daripada mana asal usul. Tapi Papa Bomo, kau janganlah reka. Kau keluarkanlah gambar aku telanjang. Kau keluarkan gambar. Kau ingat kau suruh orang semua posting gambar aku. Saya tak heran tersausuh. Tapi Papa Bomo, kau janganlah reka. Kau keluarkanlah gambar aku telanjang. Kau keluarkan gambar. Kau ingat kau suruh orang. Salim, siapa nak tengok punai kau ni? Lah gambar telanjang kau, ya. Takkanlah aku nak keluarkan gambar telanjang kau. Kau takut saya... Tak ada orang nak tengok punai kau, Salim. Dah lah hitam. Orang semua posting gambar aku. Saya tak heran. Tetapi kalau aku petik saja Malaysia dan Indonesia, kepala babi muka kau, badan kau, muka kau, monyet muka kau, macam-macam aku boleh buat. Tapi satu dosa yang besar aku anggap. Cuma aku minta post. Kalau aku petik, aku cakap, Salim, kau nak petik, abang main tahi dik. Kau kena macam tu, abang main tahi. Macam Abang Roy, dia lain. Dia ada style, ada gaya dia kan. Tapi kau kena petik, abang main tahi dik. Abang main tahi dik. Tapi ayat kau ni, kan? Kau dengar ayat ni, Kau dengar ayat ni, lepas tu saya nak tanya kau orang. Gambar aku, saya tak heran. Tetapi kalau aku petik saja Malaysia dan Indonesia, kepala babi muka kau, badan kau, muka kau, monyet muka kau, macam-macam aku boleh buat. Tapi satu dosa yang besar aku anggap. Cuma aku minta kamu Apa niat dia? Apa niat dia tu? Apa niat dia tu, guys? Nak pakai bomo lah. Ini semua percaya dengan benda-benda kurafat ni. Nak pakai bomo lah. Malaysia, Indonesia, nak pakai bomo lah. Salim, engkau percaya dengan binatang tu. Itu pasal lah kau jadi macam tu. Sebab tu kalau korang tengok Salim kongkang ni, kalau WTT dia letak binatang apa? Dia letak binatang apa? Come on. Korang yang tengok, korang kan suka skodeng dia sekarang kan. Dia letak binatang apa? Kucing. Kucing warna apa? Kucing warna hitam. Tiap kali VTT dia letak kucing warna hitam. Kucing warna hitam ni, kepercayaan masyarakat mana? Come on. Siapa yang tahu? Zaman bila? Kucing warna hitam, zaman bila kepercayaan ni? Zaman Fir'aun. Kena report lagi. Zaman Fir'aun. Korang kena faham tau. Mereka ni bukan macam kita. Kena faham betul-betul apa saya cakap ni. Tak percaya tak apa. Fikir. Mereka bukan macam kita. Mereka percaya dengan menatang tu semua ni. Sebab tu Anwar kata Fir'aun ada jasa. Dia lah. Anwar tu kata Fir'aun ada jasa. Dia lah. Pasal diri dia. Dia letak diri dia Fir'aun. Ini pengikut Fir'aun. Sama spesies lah. Kelompok ni. Dia percaya. Kekuatan. Dia percaya dengan benda ni semua. Kita tak. Kita orang beriman. Kita tak percaya menatang ni semua ni. Jadi Salim, kau cerita apa? Kau buatlah apa kau nak buat, Salim. Kan? Kita tengok siapa yang terbalik. Dengar lagi. Cukuplah kamu menipu pada Put. Tun, kamu mau
Kamu mau duit tu, Dik. Jangan jadi bodoh. Orang ni paling-paling orang yang orang kata lebih pada orang istimewa, yang cacat, yang tidak beri kemanusiaan. Orang yang istimewa itu lebih mulia hati dia. Ini yang waras, yang otak boleh dikatakan faham untuk satu penghinaan ini, ataupun cara hina orang ini, ataupun mengaitkan satu dosa besar. Dia tak takut Tuhan punya, Tun. Tun, jangan ikut dia, Tun. Mukris, pesan dekat Tun, kamu adalah masa depan untuk menjalankan generasi-generasi anak muda untuk bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan senang kamu nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Papa Bomo, babi hutan ataupun buruk hutan, kamu tidak boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim yang menjaga keselamatan negara. Dunia melihat dia Perdana Menteri yang hebat. Kamu bercakap dia ni seolah-olah tidak ada kemajuan dalam negara. Duit ringgit, dolar takut kepada ringgit, sehinggalah Donald Trump sanggup menerima satu telefon yang menyatakan daripada PMO Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, pejabat dia menerima. Donald Trump nak datang, yang kamu kata apa? Donald Trump tidak datang, Donald Trump tidak datang, Donald Trump tidak datang. Yang kamu kata Datuk Seri terbang ke mana negara, dia pergi Sabah ke mana, kau semua reka untuk rakyat marah. Padahal kau fitnah semua benda-benda. Kau tunggulah kifarah, ya Allah Tuhanku. Turunkanlah kepada kifarah kepada satu manusia namanya Papa Bomo Israel laknatullah ini, turunkanlah. Kau buatlah apa pun kat aku. Kau ingat senang ke aku nak kena tangkap? Kau ingat aku sebut apa? Nama apa? Papa Bomo babi hutan. Kau jangan bodoh. Bila polis tengok awak punya statement tu, polis kata siapa Papa Bomo? Kamu pernah buat kenyataan ini, turunkanlah. Guys, tengok. Sebab dia kawan Anwar Ibrahim, sebab dia kawan PMX, maka dia kebal daripada undang-undang. Kau dengar dia kata apa? Kau buatlah apa pun kat aku. Kau ingat senang ke aku nak kena tangkap? Kau ingat aku sebut apa? Nama apa? Papa Bomo babi hutan. Kau jangan bodoh. Bila polis tengok awak punya statement tu, polis kata siapa Papa Bomo? Kamu pernah buat kenyataan Papa Bomo ini bukan nama kamu, Bomo. Bodoh, kau ada pelajaran. Aku buta huruf tapi aku tak buta hati dan juga pemikiran aku. Dia dah mengaku ni. Dia dah mengaku dah. Nama kamu, Bongo. Bodoh, kau ada pelajaran. Aku buta huruf tapi aku tak buta hati dan juga pemikiran aku waras. Dia dah mengaku dia buta huruf. Jadi korang, kalau dia live, kau tak payahlah komen. Dia buta huruf. Dia tak boleh baca. Dia buta huruf. Kau, saya tengok semalam dia masuk komen. Tak payah, dia buta huruf. Kau bagi emoji je. Bagi emoji, boleh? Tak payah komen lah apa. Dia buta huruf. Tidak seperti kamu, Papa Bomo. Dan nanti serangan-serangan lebih hebat kepada kamu, Papa Bomo. Kalau kamu sedar diri, sudah-sudah kamu jangan tipu keluarga yang boleh membawa politik yang baik bersama dengan Perdana Menteri Malaysia. Keluarga Tun Mahathir ini. Kau jauh, kau jangan kikih duit dia dan jangan menerima. Pada pembangkang-pembangkang, jangan percaya. Papa Bomo ada di mana saja, parti-parti yang lawan dengan kerajaan semuanya kalah. Kita tengok di Terengganu, Kelantan, Perak, di mana saja ada Papa Bomo, semuanya jatuh. Hari ini Kelantan, pembangkang. Siapa pembangkang kat Kelantan ni? Terengganu ruyuk, bungkus ikat tepi. Kedah tu nyawa-nyawa ikan. 1 juta orang yang datang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim turun hanya dekat dataran tu. Sekeliling Kuala Lumpur dan dataran banjir dengan manusia sehinggalah dia ditangkap. Tapi Allah buktikan macam mana. Kau tengok Perdana Menteri 7, kau tengok Perdana Menteri 8, kau tengok Perdana Menteri 9. Allah angkatkan darjat Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga menjadi Perdana Menteri yang membawa tokoh-tokoh agama dunia datang ke Malaysia. Bayangkan ekonomi terbaik, rakyat mendapat imbuhan, rakyat boleh keluar makan minum di restoran-restoran, sama ada di tepi jalan ataupun di mana saja, hotel-hotel, restoran-restoran dan shopping kompleks boleh membeli belah. Rakyat mampu, tapi kamu cuba menghantukan. Tun, saya merayu kepada Tun. Ingat kes mahkamah kecil ya Tun, tapi Allah tengah menunggu Tun dan keluarga Tun untuk bertaubat bersama dengan kerajaan yang membawa agama Islam, yang membawa tokoh-tokoh masuk
Dia cakap Tun Mahathir ada kes mahkamah. Ya, Tun Mahathir ada kes mahkamah. Tapi kes mahkamah tu Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim. Tun Mahathir saman Anwar Ibrahim kes tu. Bukannya Tun Mahathir kena dakwa macam Anwar Ibrahim jilat leher ke. Ha? Ni kes saman. Apa? Dan ekonomi untuk demi rakyat yang kita cinta, Tun. Ada rezeki, Tun. Ada duit, keluarga Tun kaya. Bagilah pada orang susah. Dulu Tun susah juga, Tun. Mukri-mukri semua kecil. Tapi yang datang hasil kaya daripada rakyat yang menyokong Tun, sehinggalah Tun jadi kaya. Kita balas balik jasa mereka. Daripada bagi kepada penyamun, ingin merampaskan kerajaan dia yang tipu kepada Tun. Kononnya dia kuat. Dengan orang lain kau boleh lah. Dengan saya, minta maaf ujung kaki saya kata, kau nampak apa ni? Kau ada di bawah lepaskan kerajaan dia yang tipu kepada Tun. Kononnya dia kuat. Dengan orang lain kau... TikTok janganlah ban. Aku nak kena tunjuk ni. Aku nak kena tunjuk ni. Kau boleh lah. Dengan saya, minta maaf ujung kaki saya kata, kau nampak apa ni? Kau ada di bawah telapak kaki aku lah. Kasut aku ni, kau nampak tak? Kau jangan main. Kau setakat mana saja kau panggil aku datanglah. Sebab manusia, saya mohon maaf ujung jari sampai ke ujung kaki. Tengoklah putar belik dia. Bagaimana dia menipu. Dia cuba membagi orang benci. Sedangkan macam dia buat ke Anwar, dia bagi saya pula orang benci. Keluarga saya tak jaga tadi. Keluarga saya buat penyataan. Daripada Malaysia, dia fitnah bermacam-macam kepada Tun. Dia fitnah, dia kata dia boleh mengalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia fitnah, dia kata Tun saya boleh. Dia mahu duit Tun. Mukris, kamu boleh menjadi pemimpin yang berilmu dan berakhlak. Saya yakin kamu akan menjadi suatu hari nanti juga pemimpin. Baik-baiklah dulu keluarga kamu dan keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup baik seperti keluarga darah daging adik dan abang, kerana pemusnah khianat yang dulu kita ketepikan. Zaman sekarang hampir 2 tahun ini orang manusia babi hutan Papa Bomo ini cuba menghancurkan Islam di Malaysia. Saya mohon maaf ujung jari sampai ke ujung rambut. Bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, saya minta maaf. Kaji balik tengok Papa Bomo ini bagaimana. Dan dia dapat duit bermilion-milion, tapi dia bodohkan semua, suruh sokong dia live, sokong dia beli dengan segala-gala orang untuk dia live, untuk like dia dan komen kepada Datuk Seri, menghina Datuk Seri. Akhirnya adik-adik, kakak-kakak, abang-abang dapat apa? Dapat dengan fitnah dan dosa daripada Allah. Jauhkanlah dari saya. Cakap ikhlas, sekiranya saya ada niat jahat, kepentingan diri saya ataupun dengan Datuk Seri, Allah laknatkan keluarga saya. Kau tunggu kifarah Papa Bomo. Orang lain kau beli kau cakap apa? Salim belum kenal. Kau nak buat apa ke aku? Kau buat fitnah. Tapi aku percaya kau akan dapat kifarah yang amat dahsyat kalau kau tak taubat Papa Bomo. Kau jangan main-main api. Tak ku gentar guru di langit orang macam kau, Dayus. Kalau aku nak cerita pasal kau cakap aku apa Salim kunyit, kau bayangkan diri engkau bagaimana Ramlah boleh main di belakang engkau. Kau bayangkan Ramlah urut kamu tidak naik, tapi kau urut Ramlah naik. Kau buat apa Ramlahnya? Kau ekstrim ya? Minta maaf cakapan saya kasar di sini kerana dia terlalu jahat. Manusia ini terlalu zalim. Aku lawan engkau selagi engkau tidak berhenti. Selagi itu aku lawan. Kau nak fitnah apa? Kau nak rosakkan. Kau main AMLA pula sekarang. Kau kata apa? Aku ambil duit AMLA. Aku tekanan AMLA. Settle AMLA. Kau buktikan anjing. Kau tunggu dengan AMLA pula kau. Fitnah kepada PDRM tak akan lepas, babi. Kau tidak akan lepas anjing. Aku nak cakap PDRM ni zaman Datuk, dia sebut AMLA sebab semalam saya bangkitkan pasal AMLA. Saya ditangkap, ditahan oleh AMLA PDRM. Bos AMLA sekarang ni nama dia Datuk Hasbullah. Boleh pergi cek tengok. Jadi kan saya cakap pelik lah kenapa saya kena AMLA kan, setahun kan. Jadi Salim Abdul Rahman ini, dia mengaku bahawa Saloma Bistro tu dia punya. Saloma Bistro tu dia punya. Jadi bukan dia seorang lah. Saloma Bistro tu bukan dia seorang.
Saloma Bistro tu ada berkongsi 3 orang. Perjanjian penyewaan premis antara Putrajaya Tanah Persekutuan dengan Hijrah Dedikasi Sdn Bhd. Tempoh perjanjian 1 Februari 2024 hingga 31 Januari 2027. Ada, kita dokumen ada lah. Okay. Siapa owner dia? Owner dia Nurani binti Ahmad Tarmizi, share 200,000. Rosmariza binti Cik Umar, 510,000. Dan Salim bin Abdul Rahman, 290,000. Jadi, hasil daripada semakan, hasil daripada carian, pemilik Saloma Bistro juga merupakan isteri kepada Datuk Azbullah, bos kepada Amla PDRM. Faham tak? Bos kepada Amla ni, PDRM ni, bini dia share partner dengan Salim Kunyit, Saloma Bistro. Korang faham tak? Ha? So, yang kena setahun tahun lepas Amla ni, atas arahan siapa ni? Korang nampak tak ni? Yes. Ini kartel gila babi ni guys. Tak apa. Sabar. Nampak Ni. Ni partner ni. Buta huruf. Ada duit banyak. Daripada mana berniaga ni. Inilah broker underground. Dia yang menjadi orang tengah pergi settle. Teruk negara ni, teruk sekarang ni. Sebab apa ni? Pengkhianat ni semua pengkhianat negara guys. Pengkhianat negara. Jangan percaya dia cakap. Kau boleh pergi share tengok. Pergi dekat SSM. Pergi tengok shareholder. Pergi tengok lah. Ni dokumen saya hantar dalam Telegram Timbalan Bot. SSM ni. Ini boleh dapat. SSM ni kita boleh access. Saya hantar dalam Telegram Timbalan Bot. Sekarang saya hantar. Kan? Pengarah Amla PDRM ni, wife dia share partner dengan Salim Nasi Ayam Kunyit, Saloma Bistro. Dia melibatkan yang sebelum ini lah. Kalau korang faham. Sebab nak tutup mulut ni. Tu cakap. Jangan naik orang. Jangan inai orang. Sebab tu dalam tempoh hari, tahun lepas, pada pukul 12 malam, saya kena tangkap dengan Amla, yang kemudiannya mantan IGP keluar kenyataan, sesonglap dana orang awam ni. Sebab mulut tak tahan lah, nak tutup mulut. Kes tak ada. Kes tak ada. Sampaikan masa saya kena ambil statement tu, pegawai yang ambil statement tu, pegawai Amla ni, dia tanya soalan bertubi-tubi. Saya cakap, saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Sampai pukul 7.30, dia duduk tekan lagi. Pegawai atasan dia telefon. Dia pegawai inspektor je. Pegawai atasan. Supaya ada pengakuan daripada saya. Sampaikan satu part tu, saya cakap, dia tanya soalan apa tau? Dia tanya soalan, adakah anda boleh membaca? Adakah anda boleh membaca? Saya cakap, saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Pegawai tu masukkan, ya saya boleh membaca, saya akan jawab soalan ini di mahkamah. Saya cakap kepada tuan, saya tak cakap saya boleh membaca. Saya cakap saya akan jawab di mahkamah. Tuan padam balik. Pegawai tu pun padam balik. Sampai saya sound dia, tuan. Tuan ni pegawai bawah. Siasat betul-betul, jangan naik orang tau. Sebab saya nampak dia punya tekanan tu. Sebab pegawai dia call dia, bagi tekan dekat dia supaya ada pengakuan. Sampai dia cakap, tuan pegawai bawah tau. Dia orang nak naik, tuan jangan terbabit tau. Ini subahat ni tau. Naik orang tak baik tau. Pegawai tu muka dah berubah dah. Pegawai Amla PDRM. Supaya ada pengakuan. Nak tuduh mahkamah. Songlak dana orang awam. Sebab tangkap dah.
Media dah lapor dah solat dana orang awam. Tapi tak tuduh mahkamah. So macam mana nak kena tuduh mahkamah? Supaya ada pengakuan. Ni puak-puak ni lah. Puak-puak Salim lah ni. Ni cerita betul, bukan cerita bohong. Cerita betul. Kau orang tengok kan? Kau dia tengok. Surat khabar keluar. Ya. IGP keluar kenyataan. IGP keluar kenyataan. Ni. Nampak? Kes tipu kutipan dana. Papa Gomo ditahan polis. Polis tahan Papa Gomo berkaitan kes tipu dana orang awam. Semua surat khabar keluar kan? Berkaitan tipu dana orang awam. Damage kan aku ni. Damage kan? Supaya orang tak percaya. Dia ni solat duit. Jangan dia ni. Tapi pengakuan tak ada ni. Kes tak ada. Dapat jamin. Reman dapat sehari. Dapat jamin pukul 11.30 malam. Tanya Ijat tu. Mami Ona pergi jamin. Tanya Tuan Rafiq. 11.30 malam. Padahal boleh rilis. Nak tekan juga. Sampai saya cakap pegawai tu, Tuan. Tuan dah tahu jawapan saya dah. Nampak muka dia stres. Nampak. Sebab arahan daripada atas. Tekan pada atas ni. Supaya ada pengakuan. Sebab nak tuduh mahkamah. Sampai saya cakap, Tuan. Siasat dengan adil. Dakwa dengan adil. Hukum dengan adil. Tuan jangan bersubahat. Berubah muka pegawai polis tu. Pegawai amlah. Punyalah bangsat dia orang ni. Tak habis lagi. Tak. Sudah dapat jamin. Seminggu lepas tu, pegawai amlah panggil lagi. Pegawai lain pula panggil. Pegawai lain panggil. Dia baca satu peruntukan undang-undang. Dia kata, ini soalan kena jawab. Kalau tak jawab, boleh dituduh mahkamah denda 2 juta. Takut kan, sir? Kalau tak jawab, denda 2 juta. Boleh didakwa di mahkamah. Jadi kata Cik Azri kena jawab lah macam mana pun. Dia pun baca sedengar. Faham? Faham. Dia tanya soalannya, saya jawab. Saya jawab soal ini di mahkamah. Tepuk dahi pegawai tu. Tepuk dahi pegawai tu. Dia kata, Cik Azri faham? Saya faham. Saya jawab lah tu. Saya jawab di mahkamah. Pegawai tu dah tak boleh buat apa dah. Saya cakap ke dia, Tuan ni pegawai je. Tuan ikut arahan bos. Ni salah, Tuan. Salah ni inaya ni. Tak boleh. Inaya ni menginaya orang. Mana boleh? Tak ada kes. Buat ada kes tak boleh. Salah. Pegawai tu dah. Saya jawab. Saya jawab di mahkamah. Saya jawab soal di mahkamah. Saya jawab tu. Bukan kita tak jawab. Saya jawab soalan di mahkamah. Jawab ke tak jawab tu? Jawablah. Kalau tak jawab, kosong. Kalau dia tanya, kita diam. Itu baru tak jawab. Tapi dia tanya, kita jawab. Saya jawab soalan ini di mahkamah. Jawablah tu. Pegawai tu. Amlah. Amlah PDRM lah. Datuk Asbullah. Cabarlah. Buktikan Datuk Asbullah. Bini kau tak terlibat dengan Saloma Bistro dengan Salim Kunyit. Saya kenal Datuk Asbullah. Tu bukan tak kenal dia. Masa saya lapor IPD Ampang dulu rekrut. Saya constable. Dia kadet ASP. Sama-sama lapor. Sama-sama lapor lah. Bukan tak kenal. Masa kena tangkap, dia datang jumpa dengan saya. Dia bagi nasihat dekat saya. Dia suruh slow. Saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh. Amar makruf nahi munkar. Yes. Saya cakap depan dia. Depan pegawai ada 3 orang. Dia nasihatkan saya ni supaya stop. Relax dulu. Jangan serang PMX. Jangan serang Anwar Ibrahim. Saya cakap ni tak boleh. Amar makruf nahi munkar, Tuan. Datuk. Dia Datuk lah. Saya kata tak boleh. Dia peliwat. Macam mana you tahu dia peliwat? Mahkamah dia jatuhkan hukuman yang meliwat. Macam mana pula you kata dia tak meliwat? Yes. Datuk Asbullah, aku cabar kau lah kalau kau berani jumpa aku. Kau orang boleh... tak apa. Aku tak buka lagi malam ni. Asbullah, aku tak buka lagi malam ni. So, kau kena faham dah kenapa dia orang inaya saya ni. Bukan saya minta simpati tau. Tapi nak bagi kau orang kesedaran, hari ni pengkhianat-pengkhianat ni semua ni.
Itu babi yang lepas lah. Itu pasal pukul 3 pagi tangkap, bawa pergi urin, pergi cek air kencing. Supaya dia orang ingat seni Sat Ganjar lah. Tangkapan bukan pasal penagih, bawa pergi urin. Kalau urin lagi sedap. Nak pastikan sumbat dalam. Jahat. Dah tengok dah dokumen dalam tim Walabot? Kau dah tengok belum dalam tim Walabot dokumen ni? Geng Walabot ni. Kau dah tengok belum SSM saya hantar ni? Betul ke tak betul saya hantar ni dokumen? Dah tengok belum? Come on. Dah tengok dah? Betul tak betul saya cakap? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Ha? Ha. Lawan Anwar ni bukan lawan suka-suka. Lawan Anwar ni bukan lawan suka-suka. Lawan Anwar ni kita lawan betul-betul. Dia orang memang government of the day. Jangan takut guys. Jangan takut lawan. Saya tak peduli pun. Peduli apa aku? Ha? Engkau orang sekarang. Engkau orang ada kuasa. Engkau rasa engkau apa? Engkau kebal. Habis kalau engkau rasa engkau inai orang besok, engkau tak kena balik balasan daripada Allah. Kalau kau nak ambil nyawa orang, kau nak matikan orang, apa besok kau tak mati? Contoh macam orang simpan asid lah. Faizal Alim kena simpan asid. Habis tu, besok kau rasa boleh lepas? Mana ada orang boleh lepas, guys? Tak ada yang terlepas. Allah dah janji dah. Allah dah janji. Hari pembalasan, tak ada siapa terlepas. Dan Allah janji hari pembalasan tu bukan di akhirat saja. Dunia pun kau kena, akhirat lagi lah teruk. Kau rasa? Tak apa. Amla ni PDRM sesimpan dulu. Saya akan buka. Aku akan buka sebab korang kianat pada negara. Korang penyangap. Sri Anwar Ibrahim tidak akan inanyakan orang. Datuk Seri Khalid yang kamu pernah kata kepada Tan Sri Nazaruddin, pelacur. Polis ini pelacur. Aku malu PDRM. Dah nampak dah. Kumpulan mereka ni. Dia sebut nama ni. Dah nampak dah. Ingat balik, dengar balik. RM ni zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan inanyakan orang. Datuk Seri Khalid yang kamu pernah kata kepada Tan Sri Nazaruddin, pelacur. Polis ini pelacur. Aku malu PDRM ada kalimat. Dah nampak dah, dah faham dah. Sampai saya kena saman. Nampak tak? Termasuklah GSB yang tak ada yang terlepas. Allah di atas kepala boleh duduk diam, bukan mereka diam. Kerana arahan Perdana Menteri jangan inayakan orang. Seperti Datuk Seri kata, dia ada anak istimewa dan dia apakah jadi. Suatu saya dulu pun ada anak Salim. Orang ada perika manusia, tetapi kau hati binatang. Macam Datuk Seri cakap, saya pun tak tahulah Salim Tun macam mana. Saya tengok Tun ni, saya kesian betul, ditipu oleh orang sampai berpisah Islam. Punca dia Papa Bemo. Saya Salim Abdul Rahman, anjing besar. Aku tak gentar kau langsung anjing. Aku tunggu kau pada bila-bila masa. Kau boleh main TikTok, kau cakap apa, kau tak boleh naikkan aku. Kau pergi kau tengok orang attack kau, itu baru sikit tau, baru 5% aku bagikan kau. Ya, belum kau live dengan aku, ratusan ribu akan attack kau. Kau jangan pakai moderator yang kamu tutup komen-komen. InsyaAllah komen aku panggil. Tengok ni, sekejap ya aku panggil. Takbir nama Allah. Salim kunyit. Dah tengok tu, like aku dah 389,000. Semalam aku buat live post juta like. View aku pun dah berapa dah. Engkau like 20,000 pun tak sampai Salim Kongkang. Ya Allah Tuanku, izinkanlah orang teks namamu ya Allah. Tap nama Allah saja. Adakah orang musuh-musuh dalam golongan syaitan seperti Papa Bamo? Tidak ada, lari semua.
Saya minta pada Allah semua, Allah. Allah tengah melihat. Semua Allah ringankan tangan mereka untuk tekskan ingati Allah yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Papa Bomo, nampak? Banyak video dia. Ni satu video yang panjang lah. Penyangak dia orang ni, guys. Penyangak. Sebab kita jangan takut lah. Sebab itu dalam isu pendedahan Albert ini, saya pun tak kenal Albert, tak pernah jumpa pun Albert. Tapi kita dah tengok apa yang berlaku pada aman Palestin, macam mana ekonomi Palestin dibekukan oleh Azam Belen. Azam Belen lah, SPRM lah. Macam mana aman Palestin dibekukan supaya Anwar boleh bawa naik NGO dia. Inilah Abim datang ni semua ni. Aman Palestin beku kan. Fitnah, tabur fitnah. Supaya orang tak percaya pada aman Palestin. Selama ni aman Palestin lah yang bantu rakyat Gaza. Tak kecoh-kecoh pun. Tak ada bawa artis lah. Sumuk flotilla macam mana wayang. Jangan cakap tak wayang lah. Ni. Macam mana GSB kena. Siapa yang fitnah GSB? Takkan ada yang terlepas. Kau dengar aku cakap ni. Korang dengar aku cakap ni. Takkan ada yang terlepas. Aku bagi tahu kat korang semua. Semua yang bersubat ni akan kena. Engkau nak buat apa? Kau nak buat apa? Okay. Ni video Salim Kongkang. Saya nak bagi dengar lagi. Golongan syaitan seperti Papa Mamati. Dia banyak buat video hari ni. Ni lain pula. Saya minta pada Allah semua, Allah. Allah tengah Dia apa? Dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Pemusnah khianat yang dulu kita ketepikan. Zaman sekarang hampir 2 tahun. Ini orang manusia ini. Manusia babi hutan. Papa Bomo ini cuba menghancurkan Islam di Malaysia. Saya mohon maaf ujung jari. Daniel, saya sama kamu sama. Dia punya koyak ni. Sampai dia mengadu dekat TikToker Indonesia. Dia punya koyak ni. TikToker Indonesia ni. Ryan ke apa? Anggun sama Rian, sama Billy Salim, sama siapa ikan ada niat apa-apa. Saya bersedekah. Karena kamu dapat itu, kamu bagi pada orang. Manusia itu orang yang iri sama papa. Suka lelaki, tetapi dia pun dan main belakangnya. Dia tidak mau mengaku. Sehingga orang itu cabar dia untuk mau saman sama dia. Tapi dia tidak berani. Itu yang dia ini betul, Rian. Dia ini adalah pengasut besar dalam Malaysia ini menjatuhkan Islam. Dia itu adalah paling pengkhianat besar dalam Islam Malaysia ini. Saya tidak pandai gaduh sama orang, Rian. Tapi hatinya pekung, diibaratkan ya binatang haram seperti babi. Mohon maaf saya tidak pernah gaduh sama orang, tetapi saya benci pada orang yang cuba mengasut Islam seperti dia. Dia ini memang kafir, serangan sehabis-habisan kepada manusia yang ada di negara Malaysia. Seorang bernama Papa Bomo ini, jangan biar dia, kerana dia hina juga. Saya pergi Indonesia, saya bagi duit saya. Dia kata pada Malaysia itu saya tidak bagi. Padahal pada Malaysia dari umur saya 22 tahun. Saya memberi rezeki. Dia kata keluarga saya tidak tolong. Padahal keluarga saya hantar pergi umrah. Bagi rezeki, beli rumah bagi. Tapi dia khianat. Dia cuba nak mengambilkan hati rakyat Malaysia ini. Cuba mengasut untuk memilih dia. Dengan keadaan dia itu adalah anak daripada Israel, bukan negara Malaysia. Sebab itu Allah turunkan kifarah. Yang dia cakap ni di ibarat bodoh. Dia hina orang Indonesia, menyatakan saya bagi. Ya, dia menghinakan ejek kepada orang ini. Mana boleh, rezeki ini adalah milik Allah. Saya dapat, saya sedekah, itu hak saya. Sama ada saya kalau salah segi undang-undang di dalam negara Malaysia, sila tangkap saya. PDRM saya cabar, SPRM saya cabar. Ini dia cuba menipu saya segala-gala, mengasut. Dia cabar PDRM, dia cabar SPRM. Kenapa dia cabar PDRM, dia cabar SPRM? Kenapa dia boleh cabar SPRM, dia cabar PDRM? Sebab dia kebal. Sebab SPRM takkan ambil tindakan. Polis takkan ambil tindakan. Sebab kumpulan dia. Kartel yang sama, kelompok yang sama. Player yang
satu pasukan. Ni satu pasukan player ni. Nampak? Dia boleh cabar PDRM, cabar SPRM. Hebat kan? Hebat. Kawan Anwar Ibrahim. Kawan PMX. Maksud rakyat itu supaya pengaruh. Tapi 33 juta rakyat Malaysia yang hanya terpengaruh pada dia itu tidak sampai 5,000 orang. Cuba bayangkan 33 juta hari ini dia menyokong Tun Mahathir. Tak apa, Tun Mahathir orang yang tua yang kena tipu sama dia, yang dia ambil duit pada Tun Mahathir, Papa Bomok ini. Tapi hari ini dia tahu Tun Mahathir sudah merasa benci sama dia, keluarga buta hati dan juga pemikiran aku. Salim. Dan dia mengaku dia mengaku. Saya, Salim Abdul Rahman, anjing besar. Aku tak gentang kau langsung anjing. Dia mengaku tau. Dia mengaku Dia mengaku. Saya, Salim Abdul Rahman, anjing besar. Aku tak gentang kau. Mereka berkuasa, guys. Mereka berkuasa. Dahsyat kan? Ni kelompok kartel. Ni nama dia kartel. Merompak, mencuri, menyakau, menzalimi, menginai orang. Inilah kelompok ni. Lebih dahsyat daripada politik negara India. Politik gangster India tu kalah. Sebab apa? Gangster kat India tu betul-betul mafia dalam politik. Ini tak ada tu. Dengan jawatan tinggi tu. Dengan kedudukan masing-masing tu. Kita takut? No. Kita kena lawan. Kena lawan. Suara rakyat, suara keramat. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Tangkap? Tangkaplah. Nak buat apa? Kena lawan, guys. Kena lawan mereka habis-habisan. Jangan bagi can. Ini perjuangan kita semua. Mereka berkuasa. Ya, mereka berkuasa. For now.